Assalamualaikum, saya Aminuddin Idris atau dikenali Cikgu Jarum Amin. Dah mengajar menjahit daripada 2016 hingga sekarang, membawa nama Jarum Terbang. Ini bukan sesi interview, ini nak bagi tahu. Sebab ada orang ingat saya scammer, oleh itu saya buat pendedahan. Saya cerita sikit saya punya timeline. Mula belajar menjahit daripada umur saya 14 tahun sehingga sekarang. Kemudian saya sambung belajar. Proses pelajaran saya tak sama seperti anda ataupun mungkin ada yang sama sebab saya tak belajar secara formal education. Saya belajar terus cara industri macam mana nak buat duit. Pada umur saya 16 tahun, saya masuk formal education, saya masuk sekolah vocational ERT Azizah selama 2 tahun. Semasa saya sekolah, saya ada masuk beberapa pertandingan, antaranya pertandingan menjahit peringkat kebangsaan. Saya tak menang nombor 1 dan nombor 2, tapi dapat nombor 3. Habis saja SPM, saya sambung kerja 1 tahun. Saya tak terus pergi sambung belajar. Saya kerja dulu dengan orang lagi 1 tahun untuk top up daging ilmu jahitan saya secara serius. Dekat situ, saya dah boleh buat 4,000 ke 5,000 ringgit satu bulan. Masa tu umur lebih kurang dalam 18. Habis 1 tahun, saya masuk belajar di IKBN Pertak, Institut Kemahiran Beli Negara Pertak di Selangor. Di IKBN Pertak, saya belajar tentang jahitan lagi. Tak lari topik. Daripada umur saya 14 sampai ketika itu masih lagi dalam bidang jahitan. Saya teruskan belajar menjahit. Saya jahit siang dan malam semasa belajar. Di saat orang cuti, saya teruskan menjahit. Belajar dekat sana tak lama, dalam setahun setengah. Kemudian semasa saya praktikal di Kelantan. Jadi di Kelantan, saya belajar dengan Cikgu Wan Muhammad Azhar, nama pemilik kedai Acutra, Kubang Krian, Kelantan. Dekat situ saya belajar lagi tentang menswear, macam mana fitting, macam mana cutting, macam mana buat pola, macam mana gunting kain, macam mana menjahit. Habis belajar, habis praktikal, saya bekerja dengan orang dalam bidang jahitan lagi. Masih dalam bidang jahitan dalam kadar mungkin beberapa bulan. Selepas itu saya kerja bahagian butik dalam beberapa bulan juga. Tak lama selepas itu saya buka kedai saya sendiri di saat saya berumur 21 tahun. Saya mula mengajar menjahit pada tahun 2016 menjadi pensyarah sambilan di College Vocational ERT Azizah. Kalau dikirakan lebih kurang dalam 10 tahun saya dah mengajar menjahit kepada masyarakat. Dalam kiraan saya lebih 50,000 orang telah join bersama Jarum Terbang belajar menjahit. Ada sebahagian daripada mereka dah berjaya hasilkan pakaian sendiri. Ada juga sebahagian daripada mereka yang dah buka kedai, ada yang dah jana pendapatan dengan menjahit ini. Dan saya dapat lihat di sini ketika trend 2025 ramai yang belajar menjahit sebab hobi. Jadi menjahit ini bukan sahaja jana pendapatan, tapi ramai orang nak cuba menjahit sebab suka sangat dengan ilmu jahitan. Video ni saya buat bukan saya nak show off apa yang saya mulakan, sebab saya tahu saya masih lagi muda dalam perjalanan ini. Tapi saya nak bagi kesedaran kepada anda supaya anda teruskan belajar menjahit sampailah anda berjaya. Terima kasih sebab follow Jarum Terbang bersama dengan saya dan juga tim saya menjayakan ilmu jahitan ini sampai ramai orang pandai. So, kalau nak belajar lagi banyak tentang ilmu jahitan dan nak tengok kami berada di sini dan berada di pasaran, terus follow kami dan komen apa-apa cadangan untuk saya dan tim tambah baik. Sila komen, boleh follow dan save video. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai, banyak boleh jimat.